adakah makanan ubah suai genetik dan sisa racun perosak, khususnya glyphosate, pembunuh senyap mikrobiom anak-anak kita? Kita rungkai sains di sebaliknya. Wacana ini dibawakan khas oleh Wellwave Asia, pengeluar Vibrational Frequency Patch atau VFP untuk rakyat Malaysia. Berdasarkan perkongsian pakar frekuensi seperti Dr. Raif dan saintis lain yang datang selepasnya, ramai orang perasan VFP ni menggunakan konsep frekuensi semula jadi untuk menyokong keseimbangan badan. Ia alat yang sangat ringkas, tak invasif dan badan kita ada respon sendiri secara lembut. Selamat datang ke The Debate. Hari ini kita meneliti persoalan rumit berdasarkan analisis Dr. Michelle Pero, pakar pediatri integratif dengan 35 tahun pengalaman. Ya, persoalan utama watanan kita hari ini, adakah GMO dan glyphosate ni punca sebenar lonjakan mendadak penyakit kronik dalam kalangan kanak-kanak moden? Betul. Dan pendirian saya sangat tegas di sini. Bahan kimia agriculture ini secara langsung merosakkan ekosistem mikrobiom manusia. Kita dah jadi subjek eksperimen biologi. Dan saya ambil pendekatan yang lebih empirikal. Memang kita semua bimbang melihat makin ramai kanak-kanak hari ini diserang penyakit kronik, tapi untuk meletakkan kesalahan mutlak ke atas GMO adalah pramatang lah. Secara saintifiknya, sebahagian besar dakwaan bahaya ni cuma bersandar pada model haiwan macam tikus makmal dan pemerhatian klinikal anekdotal, bukannya ujian klinikal terkawal ke atas manusia. Isu ujian klinikal ke atas manusia ni memang rumit sikit. Hakikatnya, tak beretika untuk kita sengaja beri bahan yang disyaki toksik kepada manusia semata-mata nak lihat kesannya, kan? Ya, takkan kita nak racun orang untuk buat data? Tepat sekali. Tapi kita kena faham konteks asasnya dahulu. Sejak tahun 1996, tanaman komersial macam jagung dan soya diubah suai secara genetik, bukan untuk menjadikannya lebih berkhasiat, tapi supaya tanaman ni kebal apabila disembur dengan racun rumpai glyosid. Kesannya, makanan di meja kita menyerap sisa racun tersebut. Dr. Pero memberi amaran yang keadaan ni dah menjadi satu eksperimen biologi berskala besar ke atas kanak-kanak kita. Okey. Kita tahu racun rumpai ni memang digunakan secara meluas dan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pun klasifikasikan glyphosate sebagai karsinogen kelas 2A. Maksudnya ia mungkin menyebabkan kanser. Saya tak nafikan data tersebut. Tapi melompat terus kepada kesimpulan bahawa racun ni memusnahkan mikrobiom secara total, itu yang saya pertikaikan. Menyalahkan GMO 100%, ibarat kita salahkan satu alat muzik yang sumbang padahal keseluruhan orkestra gaya hidup moden kita yang sebenarnya rosak. Orkestra macam mana tu? Macam mana dengan diet moden kita yang terlalu tinggi gula atau gaya hidup sedentary yang kurang bergerak dan toksin persekitaran yang lain? Macam mana kita nak asingkan pemboleh ubah ni semua? Di situlah sains mikrobiom memainkan peranan. Dan kita perlu lihat bagaimana mekanisme ni berlaku pada tahap selular. Dalam biologi, ada satu proses dipanggil laluan Shikimate. Racun glyphosate ni direka untuk membunuh rumpai dengan menyekat laluan ini. Industri selalu berhujah, manusia tiada laluan Shikimate, jadi ia selamat untuk kita makan. Secara teknikalnya, ya, sel manusia tiada laluan tu. Tapi tahu tak organisma apa yang mempunyainya? Bakteria usus kita. Betul, bakteria baik dalam usus kita. Jadi, setiap kali kanak-kanak makan makanan bersisa glyphosate, ia bertindak seolah-olah antibiotik berterusan yang mematikan mikrob usus yang penting. Hujah laluan Shikimate tu memang menarik dan secara teorinya kedengaran logik. Tapi dalam realiti perubatan, adakah dos sisa racun pada makanan kita tu benar-benar cukup untuk menghapuskan bakterian usus? Kajian Dr. Pustai dan Michel Antonio yang awak rujuk tu, ia menunjukkan kerosakan hati pada tikus yang diberikan dos yang sangat spesifik. Kita tak boleh sewenang-wenangnya menyamakan tindak balas fisiologi seekor tikus makmal dengan ekosistem biologi manusia yang sangat kompleks. Tapi kita tidak cuma bergantung pada tikus kau. Realiti klinikal Dr. Pero membuktikan sebaliknya. Apabila pesakit kanak-kanak yang sakit kronik, ini ditukarkan kepada diet organik. Maksudnya mereka buang sama sekali jagung dan soya GMO serta ambil makanan fermentasi untuk pulihkan usus, simptom keradangan turun mendadak.
Ujian makmal tunjukkan antibodi keradangan macam IgG dan IgA berkurangan secara nyata. Kejap, boleh terangkan sedikit kaitan antara dinding usus dengan antibodi tu? Boleh. Apabila bakteria usus mati akibat racun, lapisan pelindung usus menjadi rapuh. Cuba bayangkan dinding usus kita macam penapis kopi. Bila penapis itu koyak, satu keadaan dipanggil usus bocor atau leaky gut. Zarah makanan yang belum hadam dan toksin akan terlepas masuk terus ke dalam saluran darah. Oh, wow. Terus ke saluran darah? Ya, jadi sistem imun badan akan terkejut dan keluarkan antibodi IgG dan IgA untuk serang zarah asing tersebut. Proses imun menyerang diri sendiri inilah yang mencetuskan keradangan kronik. Apabila pesakit tukar ke diet organik tanpa sisa racun, penapis usus tu kembali sembuh dan antibodi pun turun. Memang tak dinafikan pemulihan pesakit-pesakit tersebut merupakan satu pencapaian perubatan yang hebat. Tapi kita perlu tanya soalan kritis di sini. Adakah diorang sembuh semata-mata kerana bebas GMO atau kerana diet diorang secara keseluruhannya menjadi lebih baik? Maksud awak? Sesiapa sahaja yang berhenti ambil makanan terproses, potong pengambilan gula dan mula makan sayur-sayuran segar, pasti akan melihat usus mereka sembuh dan tahap antibodi menurun. Membersihkan diet memang secara semula jadi merawat keradangan. Ia tak semestinya menjadi bukti konklusif bahawa proses pengubahsuaian genetik itu sendiri yang bertindak sebagai toksin utama. Itu satu sanggahan yang cukup kuat. Awak berpendapat peningkatan kesihatan didorong oleh kualiti diet yang bertambah baik, manakala saya melihat ketiadaan glyphosate dan protein GMO sebagai faktor penyembuh utama. Walaupun kita menilai data yang sama dari dua sisi berbeza, wacana ni mendedahkan satu realiti yang tak boleh disangkal. Sistem makanan kita sekarang membebankan kesihatan generasi baharu. Langkah campur tangan dengan kembali kepada makanan asli tanpa proses berlebihan merupakan satu keperluan mendesak. Saya bersetuju sepenuhnya dengan kesimpulan itu. Perbezaan pandangan kita kekal pada persoalan, sama ada sains sudah mempunyai bukti kausal yang cukup tajam untuk melabel GMO sebagai racun toksik, atau kita masih memerlukan data profil manusia yang lebih empirikal. Kepada anda yang mendengar, wacana ini tidak bertujuan untuk menobatkan mana-mana pihak sebagai pemenang. Sebaliknya, kami mencabar anda untuk menilai sendiri evolusi rantaian makanan kita hari ini. Betul. Teruskan menyoal struktur industri makanan moden kita, baca label dengan teliti dan buatlah pilihan yang paling tepat untuk keluarga anda. Kerana kesihatan bermula dari pemahaman kita tentang apa yang kita suapkan setiap hari, teruskan pencarian ilmu anda dan kita jumpa lagi di ruang perbincangan akan datang.